Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afrin binti Abdul Hakim 22500120. Saya ingin menerangkan tentang penghayatan etika dan peradaban dalam Acuan Malaysia. Penghayatan etika dan peradaban dalam Acuan Malaysia bermaksud cara rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai baik dalam kehidupan seharian seperti hormat menghormati, bertolak ansur dan bertanggungjawab antara satu sama lain. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Jadi, nilai etika ini sangat penting untuk memastikan semua orang dapat hidup dengan aman dan harmoni. Nilai-nilai ini bukan sahaja datang daripada ajaran agama, tetapi juga daripada budaya dan adat setiap kaum. Sebagai contoh, rakyat Malaysia saling menghormati perayaan dan cara hidup masing-masing. Ini menunjukkan bahawa walaupun berbeza, kita masih boleh hidup bersama dengan baik. Namun, terdapat juga cabaran seperti pengaruh media sosial, isu perkauman dan perubahan zaman yang boleh menjejaskan nilai-nilai ini. Oleh itu, semua pihak perlu berusaha untuk mengekalkan etika dan peradaban supaya perpaduan dalam negara terus terjaga. Kesimpulannya, penghayatan etika dan peradaban dalam Acuan Malaysia adalah asas penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Ia memerlukan komitmen semua pihak untuk mengamalkan nilai murni dan menghargai kepelbagaian sebagai kekuatan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian.